Hai semua murid-murid, bertemu lagi untuk pelajaran pada kali ini untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 1 Sekolah Kebangsaan. Kemahiran pada hari ini kita akan belajar tajuk sampaikan pesan, muka surat 31, kemahiran sampaikan pesanan. Jadi kita nak belajar macam mana respon kita bila orang sampaikan pesanan kepada kita. Jadi apabila orang beri pesanan dekat kita, perkara pertama ialah kita kena respon dahulu dan kemudian kita ajuk pesanan mereka. Okey, respon. Ini ialah respon ada 3 cara respon. Pertama, kita akan respon. Yang pertama kita sebut baiklah. Contohnya baiklah cikgu, baiklah ayah, baiklah Amin, baiklah kakak dan sebagainya. Ataupun kita boleh respon baik. Contohnya baik cikgu, baik ayah, baik anak, baik kakak dan sebagainya lah. Yang 3 pun sama. Ataupun yang ketiga kita respon ya. Ya ayah, ya ibu, ya kakak, ya cikgu, ya kawan-kawan. Selepas kita respon baiklah atau baik atau ya, kemudian kita akan ajuk pesanan mereka. Saya akan apa? Saya akan basuh pinggan, saya akan belajar ke, saya akan buat apalah, kita akan sebut pesanan orang itu. Okey, ataupun kita gunakan kami akan. Kalau awak dengan orang lain lah, awak dengan kawan-kawan ke, dengan adik-beradik ya. Okey, kita akan belajar lagi nanti. Jadi yang penting bila kita respon kepada pesanan, respon yang pertama ialah kita sebut baiklah, baik atau ya. Kemudian kita akan ajuk pesanan mereka, saya akan atau kami akan. Okey, kita lihat contoh kita tengok contoh dekat gambar ni. Okey, inilah pesanan doktor ini. Apa pesanan doktor itu? Mari kita baca. Datang ke hospital pada hari Ahad. Ini ialah pesanan doktor. Jadi lelaki ini akan memberi respon. Respon yang pertama dia akan jawab, baiklah doktor, saya akan. Dia akan ajuk pesanan doktor ini. Saya akan apa? Ya, saya akan datang ke hospital pada hari Ahad. Ingat ya, cara kita nak beri respon kepada pesanan, pertama kita respon baiklah, kemudian kita ajuk pesanan orang tersebut. Contoh yang kedua. Okey, cikgu ini berpesan. Mari kita baca pesanan cikgu ini. Bawa buku ini pada minggu hadapan. Jadi macam mana murid ini memberikan respon? Apa mula-mula? Apakah respon yang pertama dia perlu jawab? Ya, dia akan jawab baik cikgu. Kemudian dia akan sambung, saya akan apa? Dia akan ajuk pesanan cikgu ini. Bawa buku ini pada minggu hadapan. Ingat ya, kita respon dan kita ajuk. Contoh lagi. Okey, ini pesanan rakan dia. Mari kita baca. Ajak rakan kita ke rumah saya. Dan orang ini akan jawab. Apakah yang respon yang pertama? Ya, kat sini dia akan respon, ya Adam, saya akan. Okey, sila sambung murid-murid. Saya akan apa? Ya, ajak rakan kita ke rumah awak. Ya, kita kena gantikan saya kepada awak. Baiklah, kita lihat buku teks halaman 31.
Baik, mari kita baca bersama-sama dialog antara Aileen dengan Rina. Mari kita baca dialog Aileen dulu. Aileen, dialog Rina. Baca tajuk dulu, tajuk dia sampaikan pesan. Okey, Rina akan berkata, Aileen, petang ini kita pergi ke perpustakaan mini Pak Cik Loman. Kamu tunggu saya di rumah. Ini yang merah ini ialah pesanan Rina. Jadi kita lihat bagaimana Aileen respon. Baiklah Rina, saya tunggu kamu di rumah. Baik, kemudian yang lain ni kita kena lengkapkan respon bagi setiap permintaan mereka. Jadi kita akan lihat satu persatu. Mari kita lihat. Beri respon. Okey, ini arahan daripada Aileen. Kita baca arahan daripada pesanan daripada Aileen. Kamu datanglah pada pukul 3 petang. Baik, apakah respon Rina? Yang mula-mula dia perlu apa? Dia respon apakah respon yang pertama? Ya, dia akan jawab, baiklah Aileen, saya akan datang. Sila sambung. Ya, pada pukul 3 petang. Yang kedua, kali ini Rina pula menyampaikan pesanan. Mari kita baca. Ajaklah kawan-kawan yang lain. Okey, kita lihat bagaimana Aileen memberi respon. Apakah respon pertama yang perlu kita berikan? Ya Rina, saya akan mengajak siapa? Ya, kawan-kawan yang lain. Baik, seterusnya Aileen pun nak sampaikan pesanan lagi sekali dekat Rina. Mari kita baca. Jangan lupa bawa buku yang perlu kamu pulangkan. Okey, mari kita lihat bagaimana Rina memberi respon. Baca semua. Ya Aileen, saya akan. Sila sambung sendiri. Murid dapat? Dapat tak sambung? Ya, bagus. Kita sambung sajalah. Kita ajuklah yang berwarna merah ini. Ya. Saya akan bawa buku yang perlu saya pulangkan. Kita gantikan sebab dia nak jawab untuk diri dia sendiri. Baiklah, kita dah pun belajar cara memberi respon kepada pesanan. Mari kita lakukan aktiviti latihan. Di buku aktiviti halaman 35. Di dalam muka surat ini murid-murid hanya perlu memberikan nombor. Daripada setiap gambar di bawah ini ada nombor dan di atas ada di gambar atas ini ada nombor nombor 1, nombor 2 dan 3. Jadi murid-murid kena isikan je. Dekat bawah ni yang nombor 1 dah diisikan ini murid perempuan ini. Yang ni lelaki ni nombor berapa? Yang perempuan India ni nombor berapa? Kemudian kita akan belajar pula apakah respon bagi setiap gambar, 3 gambar di bawah ini.
sila murid-murid perlu letakkan nombor dahulu. Nanti kita buat latihan respon yang macam mana ya. Sila berikan nombor. Baik, sekarang mari kita nombor 1 ni, gambar pertama telah dinomborkan 1, tapi kita kena pilih apakah respon yang sesuai untuk gambar yang pertama ini. Ada 2 respon, sila pilih respon manakah yang paling sesuai dengan gambar 1, warna biru atau warna hijau. Sila baca dulu. Ya, betul, jawapannya ialah yang berwarna hijau. Okey, ini gambar seterusnya. Yang ini jawapannya nombor 3. Apakah respon yang sesuai untuk gambar 3 ini? Biru atau hijau? Sila baca. Ya, jawapannya ialah yang berwarna hijau. Dan gambar yang terakhir ialah jawapannya nombor 2. Dan sila pilih respon yang sesuai untuk gambar ini, biru atau hijau. Ya, jawapannya ialah biru. Senang kan? Sangat senang. Baiklah, kita teruskan pada aktiviti yang terakhir untuk hari ini, iaitu pengayaan. Sila eja suku kata berikut. Ya, bagus. Kemudian eja pula perkataan yang ada suku kata tadi. Ya, tahniah kerana dapat mengeja perkataan itu. Baiklah murid-murid, kita telah pun berada di akhir waktu pelajaran pada hari ini. Diucapkan hati-hati selalu.